فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau, seterusnya para asatizatul kiram, tuan-tuan, puan-puan ahbabuna fillah, kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taufik, hidayah dan inayah Allah. Sama-sama kita dapat menunaikan salat fardhu maghrib secara berjamaah. Seterusnya kita luangkan sedikit waktu di antara maghrib dan Aisyah untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita kefahaman, dipermudahkan kita dalam melaksanakan ibadah, dan seterusnya kita mendapat keampunan dan redha Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Allahumma amin. Baik tuan-tuan, puan-puan berahmati Allah Ta'ala sekalian, kita akan kembali semula perbincangan kita pada kitab Hukum Hakam, memperhalusi hukum hakam solat berjamaah menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih, yang mana kita telah pun sampai kepada syarat qudwah yang ketiga. Pada malam ini kita cuba untuk selesaikan dua syarat qudwah tuan-tuan. Syarat qudwah yang keempat kita panjang, dan kita akan masuk syarat qudwah yang kelima. Apa makna syarat qudwah? Ingat balik, qudwah itu maksudnya adalah ikutan tuan-tuan. Syarat mengikut imam dalam solat berjamaah. Dalam perbincangan di sisi fuqaha, boleh rujuk dalam kitab Mughni Muhtaj sebagai contohnya. Mereka menyusun ada 11 semua syarat qudwah, maknanya ada 11 semua syarat-syarat untuk sahnya kita sebagai makmum untuk mengikut imam dalam sesebuah solat berjamaah. Baik, syarat qudwah yang keempat disebut hendaklah makmum mengetahui segala pergerakan imam. Sebab tu dalam masalah solat berjamaah ini, makmum mesti tahu segala pergerakan imam tersebut. Sebab tu dibahas ataupun disebut oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab sendiri, selama mana kedudukan seorang makmum dan imam, jika sebagai contoh imam berada dalam sebuah bangunan, makmum berada di luar selama mana tidak putus saf itu. Itu satu. Sebab tu dalam masjid, nanti sebut juga tuan-tuan, dalam masjid walau luas mana pun masjid, okey, seperti contoh Masjid Al-Haram, makmum duduk jauh daripada saf yang ada, tapi masih dalam masjid. Bahkan jauhnya itu melebihi daripada 300 hasta ataupun 150 meter terpisah daripada saf. Mana saf, senang kata saf yang ada dengan imam, tapi dia semain seorang-seorang jauh duduk belakang sampai melebihi 150 meter. Saf tak sembahyang seseorang makmum itu saf selama mana dalam masjid. Masjid dia tidak terikat pada hukum 300 hasta ataupun 150 meter selama mana dia adalah berada dalam kawasan masjid. Tu kena faham tu.
Sebab tu disebut oleh Al-Imam Nawawi Banten dalam kitabnya Nihayatul Zain. Dia bagi contoh pada musim haji. Dia kata apa? Jika seseorang yang menunaikan haji dan hendak melaksanakan solat zuhur adalah kerana panasnya yang teramat sangat, lalu dia mencari ruang-ruang tertentu ataupun tiang-tiang tertentu bagi melindungi dirinya daripada terkena cahaya matahari yang panas tersebut, bahkan sehingga terpisah dia daripada saf-saf yang ada, walaupun terpisahnya itu melebihi 300 hasta, maka tetap sah sembahyangnya kerana atas masyaqqah itu tadi. Itu kena faham. Tapi berbeza sembahyang macam surau tuan-tuan ni sebab dia bukan masjid. Contoh surau tu besar, jarak daripada imam ni sampai ke belakang tu boleh lebih 300 hasta, lebih 150 meter. Safnya satu ni je, imam satu saf. Dia sembahyang seorang belakang, bahkan lebih daripada 150 meter, putus saf, tidak sah salat berjemaahnya. Sebab apa? Sebab dia bukan berstatus masjid. Baik, berbeza pula orang yang berada di luar masjid. Sebab tu masjid ni kita kena faham. Sebab tu banyak dah masjid-masjid yang tua-tua, masjid yang lama-lama ni dimurnikan ataupun diberikan hukum semula oleh Majlis Fatwa Negeri. Sebab asalnya masjid tu kecil je, tuan-tuan. Tapak masjidnya ni je. Okey. Selepas daripada berlaku pembesaran masjid, yang dibesarkan itu termasuk ruang masjid tak? Itu yang dibahas di sisi fuqaha. Kalau tidak diisytiharkan masjid, dia hanya sekadar ruang serambi, maka orang yang berpisah pada saf tadi itu tidak sah jika dia melebihi daripada 150 meter. Ini banyak masjid-masjid tua lah, masjid-masjid lama yang dilihat kembali sebagai contoh. Baik, jadi dia tadi sembahyang berjemaah. Selama mana dia ini tadi, kalau dia berpisah jauh, atau kita kata berpisah, dia ni makmum di luar, imam di dalam, dan terikat masih lagi sah sembahyang berjemaah itu, dan salah satunya adalah mesti dia tahu pergerakan imam. Sebab tu dalam kitab-kitab disebut ada satu lagi dipanggil istilah dengan rabitah. Apa makna rabitah? Contoh. Contoh. Ada ruang belakang masjid tu dinding, tuan-tuan. Dan ada pintu-pintu tertutup. Di antara pintu itu, orang yang di sebalik pintu dan orang yang di dalam bilik tu ataupun ruang solat tu, ada satu rabitah dipanggil. Apa makna rabitah? Untuk menyampaikan apa sahaja pergerakan imam, maka dialah yang sampaikan kepada orang yang tak tahu tadi. Kalau dia dah tak tahu, tuan-tuan, contoh berlaku di surau, tuan-tuan. Surau ni pun agak besar, contoh solat Jumaat. Tapi solat Jumaat ni dia sangat kritikal. Sembahyang, tiba-tiba mic ni padam ataupun elektrik habis. Bukan habis lah, putih, tak ada. Kita bekalan elektrik terputus sebentar. Allahu Akbar, tak dengar. Lepas tu bukan semua orang ngaji fiqh. Sebab tu rabitah ni bermula daripada mana? Dia bermula daripada saf belakang imam tu. Yang duduk belakang imam tu, dia juga sebagai munabih kepada imam. Dia juga sebagai rabitah. Rabitah ni penghubung kepada saf. Maknanya rabitah yang pertama ni, tuan-tuan, di belakang tu ada lagi rabitah di tengah. Sambung rabitah. Sampailah kepada selama mana saf itu ada, patutnya ada rabitah.
Tapi bukan semua orang ngaji fiqh. Dan bila dah putus begitu, Allah tak dengar solat Jumaat pula. Macam mana? Sedangkan solat Jumaat itu hukum dia adalah wajib berjemaah. Betul tak? Wajib berjemaah. Kalau dia tidak berjemaah, maka tidak sah. Sekurang-kurang sah bagi solat jemaah bagi seorang makmum dalam solat Jumaat mesti mendapat sempurna 1 rakaat. Sekurang-kurang dia mesti dapat sempurna 1 rakaat bersama imam. Jika berlaku apa-apa kemudian selepas bersempurna 1 rakaat itu seperti contoh mufaraqah dia itu, maka sah. Tapi kalau tak ada tak sempurna lagi 1 rakaat, dia dah tak dengar. Masalahnya, bagaimanakah status hukum solat ni tadi? Maka solatnya itu tidak sah. Maka wajib bagi mereka untuk apa? Ulang balik solat itu dengan solat berjemaah juga 2 rakaat bagi solat Jumaat lah. Solat tadi tidak sah sebab solat tu tak boleh buat seorang-seorang. Kecuali tadi dia dah dapat sempurna 1 rakaat. Contoh, rakaat yang kedua baru hilang atau putus elektrik. Imam bangkit daripada rakaat yang pertama, Allah hilang, tak dengar. Tak ada orang jadi rabitah ni, masing-masing duk haru biru dah belakang. Selalu habis. Tapi dia dapat tak, 1 rakaat awal sempurna tadi bersama imam, dapat rakaat yang kedua, dia dah sudah masuk rakaat yang kedua. Dia pun niat mufaraqah. Boleh tak? Boleh, sebab dia sudah cukup syarat sekurang-kurang dia bersama dengan imam 1 rakaat dengan sempurna, maka sah. Jika berlaku di rakaat yang pertama, tak boleh. Maka waktu itu dia mufaraqah sembahyang sendiri pun diganti dengan solat zuhur, sedangkan tiada masyaqqah kesulitan baginya untuk buat jemaah yang kedua. Maka wajib waktu itu dia membatalkan sembahyangnya. Ini panggil mufaraqah yang wajib, tetapi bukan sembahyang sendiri. Dia kena sembahyang semula, i'adah, ulang balik. Maka dia kena sembahyang berjemaah, baru dikira sah Jumaatnya. Itu yang isu orang tanya tu. Bolehkah kita guna imam yang lain? Imam tadi dia khatib. Boleh sahaja. Cuma afdalnya itulah khatib, itulah imam. Baik. Jadi untuk masalah syarat qudwah yang keempat ni, dia mudah je tuan-tuan. Sebab tu pentingnya memahami kaedah syarat qudwah yang keempat ni. Kita tuan-tuan, bila kita tahu dah tentang masalah ni, jika berlaku apa-apa keadaan seperti yang diceritakan tadi, maka kita ambil peranan sebagai rabitah. Apa makna rabitah? Menyampaikan tentang pergerakan imam. Tapi syarat rabitah, dia mesti tunggu imam. Imam selesai buat pergerakan tu, baru dia takbir. Contoh, imam rokok, Allahu Akbar, baru dia buat perbuatan. Dia bagi juga tahu kepada orang belakang, Allahu Akbar. Akhir rabitah yang seterusnya mendengar pula pun sama. Dia kena tunggu rabitah, dia bukan tunggu imam. Jadi boleh jadi pergerakan tu boleh berlaku berapa beza? Boleh jadi 4 perbuatan beza. Batalkan sembahyang? Tak batal. Sebab tu dipanggil kaedah rabitah dalam sembahyang berjemaah. Selesai. Boleh rujuk dalam kitab Mughni Muhtaj, juga dibahas secara panjang tentang masalah syarat qudwah yang keempat, iaitu mesti tahu pergerakan imam. Baik, kalau sembahyang yang tiada terkait tentang hukum baginya wajib berjemaah, ingat lagi tak, sembahyang berjemaah ni ada berapa? Ada 4, terutama solat Jumaat. Solat Jumaat ni yang paling kritikal. Dia mesti niat dalam takbiratul ihram itu dengan niat berjemaah. Kalau tak niat dalam takbiratul ihram, tidak sah.
Yang pertama solat Jumaat, yang kedua solat nazar berjemaah, yang ketiga solat jamak takdim bagi masalah seperti bencana alam, hujan sebagai contoh. Dan yang keempat iaitu solat berjemaah ulangan kali kedua, bagi membantu orang lain boleh untuk berjemaah. Sedangkan dia dah berjemaah tadi, maka dia nak tolong orang tadi untuk boleh berjemaah. Dia adalah orang yang wajib niat berjemaah dalam takbiratul ihram. 4 solat ini kena ingat bila berlaku sembahyang tadi, sebab dia adalah tidak sah dilakukan secara bersendirian. Jadi dia tak boleh mufaraqah sebarang-barang ataupun dengan sesuka hati. Mestilah dia ini orang yang tahu tentang hukum berkenaan dengan solat berjemaah yang hukumnya sunat dan yang dihukumkan wajib atas dirinya. Baik, syarat qudwah yang kelima, makmum tidak boleh menyalahi imamnya semasa berjemaah pada perkara sunat yang dianggap keji menyalahinya. Maknanya, tuan-tuan, bahasa paling mudah, ada beberapa perkara jika imam tinggalkan perkara sunat tersebut, makmum hukumnya jatuh wajib meninggalkan perkara itu. Kalau imam buat, walaupun benda itu sunat, akan tetapi pada makmum dia jadi hukum wajib untuk kita buat ikut imam tersebut. Barang siapa yang meninggalkannya ataupun menyanggahinya, maksud kalau meninggalkannya, contoh imam tu buat benda sunat tersebut dalam sembahyang, tapi bukan semua sunat. Nanti kita bincang sunat yang apa yang dikatakan dibahas tu. Sunat itu imam buat, kita tak buat, maknanya kita menyanggahi imam, batal sembahyang berjemaah kita, tidak sah. Ataupun imam meninggalkannya, meninggalkan perbuatan sunat dalam solat tersebut, tapi kita buat juga, maka batal solat berjemaah kita. Itu maksud dia, syarat qudwah yang kelima. Ada berapa perkara sunat itu? Hanya 3 sahaja. Ada 3 perkara sunat yang dibahas di sisi fuqaha, bahkan hanya bukan mazhab Syafi'i, bahkan mazhab-mazhab yang lain pun sama. Pertama, iaitu berkenaan dengan sujud tilawah. Apa makna sujud tilawah? Sujud as-sajadah, tuan-tuan. Dalam Quran, tersebut tambahan sikit. Dalam Quran, tuan-tuan boleh rujuk. Okey, ada 12 tempat yang diberi tanda dengan sujud as-sajadah. Ada berapa semua? 12. Surah yang pertama yang diturunkan wajib untuk kita sujud as-sajadah. Ini sikit ya tambahan ilmu sebagai pengayaan saja, tuan-tuan. Surah An-Najm. Orang tanya, surah Al-Alaq tu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq tu kan. Surah tu, tuan-tuan, dia turun dulu wahyu yang pertama, tapi di hujungnya juga ada ayat sajadah, betul? Fasjud waqtarib. Kan ada tanda sujud sajadah. Tetapi kenapa surah An-Najm dia menjadi surah yang pertama yang dikatakan apa? Sujud tilawah. Sedangkan dia turun kemudian dulu. Memang dua-dua ayat Makkiyah. Tetapi setiap surah itu dia tidak diturunkan secara habis satu surah. Dia qalilan fa qalilan. Sebab tu dalam surah An-Najm, tuan-tuan, di sejarah, tuan-tuan, itulah surah yang pertama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala pada peristiwa penyair-penyair Arab musyrikin Makkah pada waktu itu menghimpunkan seluruh penyair-penyair ini untuk mengecam dan menghina Nabi SAW sebelum peristiwa hijrah, tuan-tuan. Waktu itu ramai penduduk orang Islam Mekah berhijrah ke Habsyah, dan dengan sebab peristiwa ini juga, tuan-tuan, orang yang ada di Habsyah lari balik sebab ditipu kerana kononnya semua masuk Islam. Orang Mekah waktu itu semua masuk Islam.
Riwayat ini sahih yang dibawa oleh siapa dia? Abdullah ibn Mas'ud. Cerita dia kan, wan najmi idza rawa, kan ayat itu, ayat ujung sekali surah An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu. Kata Abdullah bin Mas'ud, sampai pada ayat itu Nabi pun langsung sujud. Sebab apa? Lepas daripada penyair Mekah itu dah menghina Nabi tadi, mereka cerita pasal Nabi, keburukan Nabi ni. Lalu mereka minta pula Nabi, wahai Muhammad, giliran engkau pula untuk membaca syair. Lalu turun surah An-Najm ini. Sebab tu tengok surah An-Najm tu tuan-tuan, ayat dia sangat sedap. Bukan kata tu je semua ayat tu sedap, cuma sesuai dengan peristiwa itu. Kalau kita faham peristiwa itu dengan surah An-Najm, maka sehingga kan disebut, kata Ibn Mas'ud, hum minal mulayyinin. Mereka ini orang yang dalam keadaan berlegok-legok macam ni badan. Bila dengar je Nabi baca ayat surah An-Najm ni, daripada ayat pertama sampai akhir tu, 2 muka setengah tu, maka badan mereka berlegok macam ni. Sedapnya Nabi baca sehingga mereka terlupa. Bila Nabi baca pada ayat fasjudu lillahi wa'budu, seluruh pencair Mekah pada tu pun sujud walaupun mereka tak Islam. Kecuali seorang saja yang tak sujud. Waktu itu disebut dalam riwayat oleh siapa? Oleh dalam tafsir Ibn Katsir Al-Azim, Quran Azim tu menyatakan bahawa iaitu Ka'ab bin Allahumma salli Muhammad, Ubay bin Khalaf. Ada yang sebut Utbah bin Rabi'ah, antara dua tu. Tapi masyhur kata Utbah ibn Rabi'ah yang tak sujud, wa kuffut turaban, dia pun ambil debu pasir tanah tu, lalu dia sapu di atas dahinya. Dia seorang yang tak sujud, dia lain semua sujud. Ini cerita ni tuan-tuan, peristiwa ni sangat besar. Waktu itu disaksikan oleh seluruh orang Mekah. Peliknya peristiwa ni, lepas Nabi baca ayat ni, yang tak Islam pun semua sujud. Tapi mereka yang tak Islam pun sujud ikut Nabi. Sebab apa? Sedapnya bacaan yang dibawa oleh Nabi, ayat-ayat Allah Ta'ala itu tadi, sehingga mereka lalai sebentar kerana keindahan ayat dibaca oleh Nabi SAW. Lalu Nabi sujud. Itulah kata ulama, ayat yang pertama sujud sajadah yang berlakunya sujud sajadah dalam sejarah Islam, pada surah An-Najm. Baik, jadi ada berapa semua tadi saya sebut? 12. Cuma dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, daripada 12 tu 11 sahaja yang muktamad sebagai ayat sajadah. Berapa tuan-tuan? 11. Yang ke-12 tu surah yang mana? Surah Sad, iaitu Allah Ta'ala sebut wa kharra raki'an wa anab. Ada tanda masjid kan? Itu kata ulama mazhab Syafi'i, jika dia tahu dan dia sedar bahawa itu adalah ayat yang tidak dimuktamadkan dalam mazhab kami sebagai ayat sajadah, jika dia sujud juga pada ayat ini sedangkan dia tahu, batal sembahyangnya, tak kira sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Faham tuan-tuan? Kita pada ayat tu, wa kharra raki'an wa anab, Allahu akbar, sujud sejadah dalam sembahyang, batal sembahyangnya jika dia tahu. Jika dia tak tahu, maka sah tak sembahyang? Sah. Itu nak ceritanya, sebab masih dalam khilaf dalam mazhab Syafi'i juga. Dipanggil pandangan muqabil, pandangan sedikit yang mengatakan itu masih termasuk ayat sajadah pada surah Sad ayat 24 tersebut. Nah, baik. Sujud tilawah ni tuan-tuan, jika imam meninggalkannya, maka wajib makmum meninggalkannya, jangan pergi buat. Batal sembahyang kita. Contoh dalam sembahyang zuhur, dia pergi baca surah yang ada ayat sajadah, contoh surah Iqra tu lah. Bila sampai ayat akhir tu, dia pun sujud sajadah.
imam tak sujud sajadah. Padahal dia sembahyang berjemaah, imam tak buat, dia buat. Kita bagi contoh ni. Contoh sembahyang zuhur, sembahyang sirriyah, sembahyang yang tidak kuat, dibaca Fatihah dan surahnya. Dan dia baca sendiri, imam baca sendiri. Jadi dia baca ayat, ada ayat sajadah. Okey, bila sampai ayat sajadah, dia pun pergi sujud tilawah seorang-seorang. Apa hukum dia? Batal sembahyang dia sebab imam tak buat. Walaupun hakikat dia baca surah Az-Sajadah, kita mana tahu imam baca surah apa. Tapi ini sembahyang zuhur, sedangkan dia adalah syarat keluar pada imam tadi. Jika imam tak buat, kita jangan buat. Maka cukup memadai baginya hanya menyebut apa? Selepas ayat sajadah tu, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Cukup dah. Tak perlu pun dia nak sujud sajadah sebab imam tak buat. Baik, akan tetapi jika imam buat, ini sembahyang sirriyah, zuhur atau asar, imam ni ngulang Quran, dia pun dibaca surah yang ada ayat sajadah. Tentang sampai pada ayat sajadah, imam pun sujud. Hai, kita tengok tengah berdiri ni, kita sembahyang dengan ikut imam, sembahyang zuhur. Tiba-tiba imam pergi sujud. Allahu Akbar. Waktu itu kita nak ikut ke tak ikut? Wajib ikut sebab imam sujud sajadah. Cuma jangan buat perangai ni tuan-tuan imam semua. Dia dibahas ni. Okey. Ulama sebut jika bukan menjadi kebiasaan orang masyarakat setempat, seperti adanya sujud sajadah pada sembahyang-sembahyang yang jarang dibuat sujud sajadah seperti subuh hari Jumaat, hukum dia ada dua. Pertama, dia boleh jatuh harus. Harus itu makna terakat sunat lah. Okey, sebab sujud sajadah ni hukum asalnya memang sunat. Bahkan ulama kata boleh jatuh makruh. Dia harusnya bila, macam mana boleh jatuh harus? Sebelum imam akan takbiratul ihram, imam bagi tahu siap-siap dulu. Contoh, sembahyang isyak tadi, imam kata saya ngulang Quran ni, saya nak baca surah An-Najm. Pada muka yang terakhir ni, setengah muka ada ayat sajadah. Jadi tuan-tuan jemaah semua, jika sampai ayat itu jangan sujud sajadah, tuan-tuan ikut semua. Dia bagi tahu dulu lagi sebelum untuk melaksanakan sujud sajadah. Ulama kata hukumnya harus. Okey. Baik. Jika dia tak bagi tahu pada makmum ataupun dia tak bagi tahu makmum dan dia pun tidak berniat, asalnya pun memang tak ada niat nak sujud sajadah, tetapi sebab kerana dia sudah pun membaca